kepala. Tengok, ada duduk sikit. Tengok, duduk situ. Duduk. Mancut dah. Tengok. Jap, biarkan je. Tengok. Dah keluar kan? Dah keluar, kita tangkap dia. Dia pada atas. Oi. Keras kan? Okey, keras. Jap. Tunjuk. Ni. Dapat satu. Okey, jom. Jadi lagi. Satu lah. Okey. Satu. Ada kan? Tengok. Siap. Biarkan je. Jadi dia jatuh. Ambil, tangkap. Okey, mantap. Macam mana? Ini. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi lah geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita nak turun ke pantai geng bersama sahabat kecil Comel. Bersama anak lah. Kita nak mencari pepahat di atas sana geng. Jom kita menuju di atas sana. Nah, adik nama siapa? Dennis. Danis, cari apa ni? Pepahat. Pepahat. Di mana? Bagan. Bagan lalang. Jom kita menuju di spot tengah ni geng bersama anak nak mencari pepahat bersama kali ni geng. Kita tak solo lah. Pelapis handalan si kecil Abang Danis. Tengok dia senyum je. Macam iyalah pekerja baru ni. Jom kita menuju di atas sana lah. Kita cuba di atas ni. Nanti kita akan bawa ke sana lah. Semangat dia geng. Nak mencari pepahat juga di atas ni. Jom. Nampaknya cuaca hari ni cerah sekali. Tadi pagi baru lepas hujan. Okey geng, nampaknya kita dah sampai ke atas lah. Kat beting terakhir ni, kita cuba mencari lubang-lubang pepahat. Tak jumpa lagi dah. Tengok. Nampaknya kita berjalan lagi cari di spot-spot macam ni lah. Kita akan jumpa lubangnya geng. Bukan. Dia akan nampak. Okey. Kita cari dulu geng. Kita menggunakan air garam. Air garam je. Air garam yang dipancur geng. Seperti biasalah. Boy yang bawa. Boy hari ni bawa baldi. Kita cari dulu geng. Tak jumpa lagi. Tak jumpa. Kalau dah jumpa nanti kita tunjukkan lah. Okey, kita dah jumpa satu geng. Ini boy. Macam ni boy. Ni lubang dia. Nampak dia kepala. Tengok ada duduk sikit. Tengok. Duduk situ. Duduk. Sini kita nak taruh air garam dulu. Tengok. Mancut dah. Tengok. Cepat. Jap, biarkan je. Tengok. Dah keluar geng. Dah keluar, kita tangkap dia. Keras. Dia pasal atas. Oi, Keras. keras kan? Keras. Betul. Jap. Tunjuk. Sini. Dapat satu. Okey, jom. Cari lagi. Taruh dalam ni. Satu dalam. Okey. Jumpa satu geng, tapi tak besar lah. Tengok. Tengok lubang-lubangnya dik. Ni. Tu bukan. Dia macam Bukan lubang pahat. Dia agak sipit sikit. macam mak bengkok-bengkok. Kita cari dulu lah. Tak ada geng. Jarang-jarang. Sini, tepi ni. Air dah pasang ke apa ni tak tahulah. Macam air pasang geng. Ni apa? Ni bukan. Jom. Ni satu geng. Ada nampak? Ni satu. Taruh. Air garam. Tengok. Biarkan je. Nanti dia akan keluar geng. Dia akan tendang. Dia keluar sendiri. Biarkan je. Tengok dia keluar sendiri. Okey. Biarkan je. Ada kan? Tengok. Jap, biarkan je. Biar dia jatuh. Ambil, tangkap. Okey, mantap. Macam mana? Gini. Okey, jom. Kita cari lagi. Ada. Hebat kan? Macam mana perasaan adik? Hebat?
Nampaknya hebat sekali. Okey, jom kita cari dulu lagi. Jauh-jauh baru ada jumpa lah. Okey, jumpa lagi. Tak nak dia keluar geng. Dah separuh lah. Kita bantu dia. Dah bunyi di sini. Ni. Dah pengsan. Dia keot. Kecil. Kecil sikit. Tak besar. Aku juga tak banyak. Tak ada yang jenis hitam. Yang besar. Yang besar. Yang besar kan? Besar susah lah. Besar susah lah. Ya, jarang-jarang. Tapi kalau ni besi, sikit. Ada tapi jarang. Ulat. Kat sini bang. Kat sini kan. Bukan. Dia besar. Dia macam besar sikit tapi dia punya lubang kecil kan. Kita dah seberang sini dah. Tengok spot sana geng. Ni. Spot kita merawai. Ni satu dik. Ada dua. Satu. Ni satu. Jap. Ni. Okey, kita letakkan air garam. Ada kempen ya? Oi. Moncot ni. Moncot. Besar ni. Jap. Dia ada kuah. Ambil. Oh, besar kan? Besar. Ni satu. Ni satu. Jap. Taruh. Ni satu. Kita bagi air garam. Jap. Ada. So, biarkan je. Nanti dia akan keluar. Buka sendiri yang terpesan. Dia dah berhenti kat situ pula geng. Dah berhenti. Korek lah. Masa kena korek. Ada. Ada. Buat lagi. Ambil. Jom. Ni. Cari. Kalau pasir macam ni, mudah sikit lah. Nampak lubang-lubang dia. Lubang-lubang dia akan nampak pepahat ni. Ni satu. Ni lah lubang ni. Jap. Taruh dulu. Nanti akan keluar. Tengok. Dah keluar. Berhenti kat situ. Jap. Ada air ni, pasir dia lembut lagi. Dia akan berhenti. Dia pasirnya lembut, dia aluk pasirnya keras. Dia akan berhenti. Berhenti di sini, tak tahu boleh dapat ke tak tahu lah. Makan dalam. Ada. Dapat. Ada. Ni. Seorang lagi. Tengok. Tunggu. Ada tu. Jangan berhenti. Dah berhenti habis lah. Ada. Biarkan je. Tunggu sampai keluar. Dia baru nak tendang dia. Tak nak dia. Tambah lagi. Tambah lagi. Tak nak. Tak nak dia. Terpaksa Nak korek. Sebab dia tak nak. Tak nak. Sebab dia dah pengsan. Besar. Besar kan? Macam mana? Tunjuk. Cakap apa? Mantap. Mantap. Dia pasir lembut. Pasir lembut sekali di sini. Tengok lubangnya. Ada. Sini pun pot ni. Banyak ni. Ada. Okey. Cari dulu lagi. Kita akan bergerak ke sampai sana. Tengok berulang sana. Okey. Pasir macam ni. Nampak sikit. Tengok. Jap. Oh, tu bukan. Ni. Yang ni. Ni Dia ada dua. Dia ada lubang. Yang ni tak pastilah. Kita letak air garam. Ni. Ni rasa bukan. Yang satu ni bukan. Yang ni je. Yang ni dia pepahat. Dia berhenti kat situ juga. Aku rasa kena korek. Tak nak dia keluar sendiri lagi. Kena korek juga. Macam tadi. Dia tak nak berhenti. Ada? Dapat. Dapat. Mestilah dapat. Oi. Besar ni. Besar. Jap. Jangan berhenti, putus kepala dia. Tengok kepala dia. Tengok. Ni besar. Besar. Tengok. Besar. Cari lagi. Cari dan terus mencari lagi. Tu bukan. Bukan. Apa? Ni, tu bukan. Dia agak sepit sikit adik.
Jom kita cari dulu. Cari lagi. Mencari. Cari dan terus Cari. cari. Ya. Hah? Mana? Ah, okey. Dah tahu lah. Dah tahu dia, geng. Lubang-lubang ni. Biarkan je. Kabeli. Tak nak, dah degil dia. Tak nak keluar. Yang dah degil tadi. Tak nak keluar dia, geng. Degil. Tak memancut langsung. Ha. Masukkan korek. Ini Dah ada ni. keluar dah. Ha. Kecil. Patutlah dia tak dapat nak mendendang. Korek. Ya, pasir keras. Okey. Oh. Ada. Ni. Ha? Begini. Mana? Ya. Ni, comel. Biarkan je. Nanti tembak. Nanti dia akan keluar sendiri. Tak nak. Kita sangkut. Sangkut. Sangkut macam mana pula sangkut? Tak ada. Kosong. Don. Kosong. 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 Dia cakap kosong. Ni. Seperti ni lah. Dia akan tolak. Biarkan je. Biarkan je, dek. Dia akan tolak sendiri. Tak nak dia. Korek. Pasal korek. Tak nak. Oi. Loh. Masuk Dah balik. nampak, geng. Masuk balik dia. Ni kepala dia dah. Masuk balik. Kabut. Dah tersentuh, memang masuk dalam terus lah. Tinggal kepala je. Kali je dapat. Kepala je dapat. Ha? Mana? Lagi ni. Dia bagi. Biarkan ni, jap. Ya. Ada air lagi ni. Susah nak keluar ni kalau ada air lagi. Memang susah, dek. Ni bagi air garam pun takkan keluar. Kena korek. Besar ni. Ni besar. Dalam. Dalam. Susah nak keluar ni. Dia ada air lagi. Memang susah, dek. Pakai besi boleh lah. Tapi besi-besi kau tak ada. Tak nak keluar dia. Kena pakai besi basikal. Kena pakai besi basikal kan. Besi basikal. Tu buka air garam, dek. Buka air garam. Jap. Kita isi balik, geng. Dah berhabis. Saya berhabis. Nak buka ni pun susah ni. Petan, dek. Buka pusing. Buka sana. Isi. Kublok. Lagi. Okey, jom. Lagi cari lagi. Kita akan putar balik lah, geng. Kita tengok ada tak ini. Jom. Kalau ada air macam ni, payah. Dia memang degil. Ni satu. Tengok. Banyak tembakan. Biarkan je. Biarkan dulu. Bagi dia ramuan ni dulu. Kadang-kadang dia degil. Tengok degil. Ada air lagi ni yang payah. Dia elok kering. Tak nak dia. Korek. Ada air lagi. Tengok. Jap. Macam keluar. Tapi dah pasir je. Degil ni. Ada air ni. Susah. Tak ada. Jangan. Tak ada. Dah dalam. Tak nak keluar. Jom. Cari yang tempat kering. Tempat kering. Atas-atas macam ni boleh lah. Yang ni tak tahulah. Tunjukkan ke tak? Kita bagikan. Yang ni kita bagikan. Tunggu. Mancut. Mancut. Tak nak keluar lagi, geng. Tersiput.
Tak nak dia. Pasirnya lembut. Susah pula pasirnya lembut. Ada. Susah. Dalam. Dalam ah. Dalam. Dah tak boleh. Pasir dia lembut payah. Dia dah beralum macam ni pasirnya. Kita berpatah balik dah. Dari sini kita akan berpatah balik ke sana. Kita ambil dari sini. Air dah pasang ni. Ha? Mana? Ni. Tu. Bukan. Ulat. Kita berpatah balik lah. Dia nak pasir macam ni. Bercantik. Dia ada keras-keras macam ni. Air kita masuk betul-betul kat kepala dia. Dia mancut dah. Macam ni. Dia akan keluar. Tengok, jap. Biarkan dulu dek. Berhenti. Jap. Ambil. Tapi kecil lah. Ini. Oh, ni bukan. Ulat. Ulat lagi. Ulat dah memang. Yang ni. Ulat ni. Oi. Macam ulat. Macam ulat. Tengok, biarkan ni. Apa yang keluar tu? Lain ni. Tak tahu. Papahat. Tengok. Tangkap. Ui. Tahu. Tajam dek. Ambil. Tajam nanti. Tengok. Slow. Ada lagi ni. Dia pasir macam ni cantik sikit. Dia mudah lah kalau kita bagi air ni cepat. Tapi air dah masuk. Dah sah. Air dah masuk sah. Jom kita patah balik sini. Batu je dah dapat banyak lah. Boleh lah, syukur lah. Ada juga hasil ni. Tengok lubang ni. Tengok betul-betul, saya slow. Lubang ni. Macam ni Tu bukan lah. Lubang Dia je. luar kan? Dia besar dek. Dia besar. Yang ni kan. Ni tu. Ini ada lagi. Jap. Mungkin tu je. Ni. Ni je lah. Ni betul dek. Keluarkan air. Jap ni. Tu nanti keluar tu. Mana keluar air? Tu biarkan je. Ni. Degil dia geng. Degil ni campur juga. Sebab dia berair lagi. Yang susah. Kita bagi. Dia nak keluar. Tapi ni dia macam ni kan lembut lagi. Memang susah sikit lah. Ada keluar pun lambat lah. Nak macam keluar ni. Jap biarkan. Dah keluar. Biar je. Tajam. Besar kan? Okey. Cari-cari. Ada lagi geng. Pasir macam ni dia cantik sikit. Terus lah. Air tengok laju. Air pasang besar. Memang laju lah. Buat tanah buat lumpur. Buat tanah bagi lembut. Buat tanah bagi lembut. Satu. Seperti ni lah lubang ni. Kalau dia tak nak keluar, mesti keluar punya penangan ni. Tengok. Biarkan je. dia macam pensalan. Dia keluar sendiri, biarkan je. Biar je. Tangkap. Banyak nak tunjuk. Ada. Besar kan? Besar. Jumpa satu lah. Okey. Sekejap. Ada keluar? Ada keluar? Tunggu suara. Sedang menendang nampaknya. Tak keluar dia. Berhenti je. Tak keluar. Berhenti. Ini? Separuh je. Comel. Kecil. Sekejap. Kurang ya? Dia nampak besar je. Nampak macam besar kan? Waktu je kita dah berapa banyak ah? Waktu je berapa banyak ah? Dah berapa banyak? Ya ke? Boleh lah. Tengok dek, lubangnya ada tak? Tu bukan. Sangat. Kecil tak ada. Tengok tu. Ini? Bukan. Ada, tapi ada. Ini apa? Ini adalah Ketam. Kan? Kan? Apa ni? Ulat dia. Ui.
Ular. Buang ah. Ini. Tengok apa ni? Tak takut. Apa tu? Buang. Apa macam gamat geng. Macam gamat tu. Okey geng. Nampaknya kita pun dah nak balik geng. Ternyata air pun dah bergerak pasang geng. Laju. Air digerak pasang laju ni. Ternyata kita nak berangkat balik dah. Tengok air. Laju geng. Dia punya pasang laju berdesuk tengok. Masih jap. Laju kan dia? Tengok air. Jap. Tengok airnya. Laju. Dia masuk. Laju masuk Masuk lorong. Okey, bersyukurlah geng. Ada jugalah hasilnya. Walaupun tak banyak tapi tetap adalah hasilnya dek. Okey. Seperti ini hasilnya geng. Berapa ekor dek? Satu. Tengok, keluarkan. Ni keluarkan je. Come on. Keluarkan je. Taruh sini. Ni je lah hasilnya geng. 1, 2, 3. Masukkan dalam balik. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 ekor sahaja, batang sahaja. Macam inilah hasilnya geng. Ada juga kan dik? Buat tak ada tu kumpul. Ternyata ada jugalah hasilnya geng. Bersyukurlah walaupun tak banyak. Kita masuk tadi pun baru nak cari pun air pun dah bergerak pasang. Ternyata macam tu je lah hasilnya geng. Walaupun tak banyak, dibuat rasa-rasa adalah geng. Okey geng, kita jumpa episod seterusnya. Dek, bye bye. Hai. Okey. Air tengok geng, laju bergerak ni. Laju kan?